أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Engkau apa? Kat mana? Ha? Duduk. Mina kat mana? Ha? Dan dari ada sebab berat. Nah, 9. Dan dari ada sebab berat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh, dan dalil ada sifat kudrat di Tuhan itu. Dalil ada sifat kudrat di Tuhan itu bahawasanya kita lihat ada makhluk ini. Tengok makhluk ni ada. Ada makhluk ni, tandanya dalil ada Tuhan, ada sifat kudrat. Tak kudrat macam nak cerita makhluk ni. Maka tentulah ada kudrat ni. Maka apabila kita lihat ada makhluk, tentulah ada kudrat di Tuhan. Dan dengan semata-mata kudrat jua, semata-mata kudrat jua, tidak boleh mengada atau meniada semata-mata kudrat, melainkan dengan ada iradah. Kudrat nak cerita satu ke mana kalau iradat tak tentu. Iradat kena sengelai. Melainkan dengan ada iradat yang sengelai Tuhan dengan dia, dengan iradat. Bahasa sengelai. Tuan-tuan sengelai tak? Sengelai. Kalau tani, kalau hak dalam lagi kampung sekelai. Kalau hak dalam sekelai. Sekelai. Dia buh sekelai. Sengelai ni baku lah. Kampung sekelai. Dan dengan semata-mata kudrat dua, tidak boleh mengada atau meniada, melainkan dengan ada iradah. Yang sengeleng Tuhan dengan dia. Bukan kudrat tak boleh buat semata-mata kudrat. Tapi kudrat nak buat macam mana kalau tidak tentu. Tuhan dia bukan macam manusia. Iradat yang sengeleng Tuhan dengan dia, dengan iradat. Sengeleng tu, itu masdari. Itu menentu. Dengan dia, dengan iradat. Tapi tak cakaplah penyengeleng. Penyengeleng. Dan tentu juga tentu ada ilmu yang tahu.
ilmu yang tahu dan nyata inkisah. Maksudnya tak ada inkisah, tahu dan nyata Tuhan dengan dia dengan ilmu. Tu kaedah nak buat. Kudrat tidak akan buat sesuatu kalau iradat tak tentu. Iradat tak akan tentu kalau ilmu tak tahu. Itu tertib ta'akuli. Bukan cara dekat Tuhan je tu. Tertib ta'akal begitulah. Kudrat tak akan buat sesuatu kalau iradat tak tentu. Iradat tak akan tentu kalau ilmu tak tahu. Dia nak tentu, dia tahu dulu. Lepas tu dah tahu tentu pun kudrat buat. Itu tertib ta'akuli. Yang duk kata ni pula. Tertib secara akal gitulah. Tuhan ni dia tak ada dulu kemudian. Dan nyatanya inkisah Tuhan dengan dia, dengan ilmu itu. Dan ketiga-tiga ini mengada itulah takluk kudrat. Kudrat tu tidak boleh mengada dan meniada. Mengada dan meniada itulah takluk kudrat. Yang kita panggil ini yang berkuasa Allah. Kudrat berkuasa, takluk dia berkuasa. Ilmu pengetahuan, takluk dia mengetahui. Mengetahui itu inkisah nyata. Jelas terang pada ilmu. Dan ketiga-tiga ini tidak boleh ada melainkan dengan ada hayat. Kek lagi. Dengan ada hayat. Yang hidup Tuhan dengan dia. Dengan hayat itu. Dengan sifat hayat itu. Bukan Tuhan bergantung. Nak sebut dia kena sebut macam tu lah. Hakikatnya bukan nak kena hidup, nak kena fikir hidup dulu, nak dengar kena fikir pendengar dulu. Kita sendiri pun kita dengar pendengaran yang ada di telinga. Tu pun bukan orang cakap tak dengar lagi, lepas tu kena pergi ke pendengar baru dengar. Dah. Kan? Orang cakap dia bimbing macam mesin, bagi kita dengar baru dengar. Dah. Orang cakap pun dengar dengan pendengaran yang ada. Allah tu apa tak Allah? Cuba kita dengar ini macam alat. Bila Bakurah sebut dah, jangan tawahum alat. Kalau tahu alat, dia tak kerti alat tu apa. Dia sini tak tahu alat tu apa. Dan ketiga-tiga ini, ketiga sifat ini, kudrat, iradat, ilmu, tidak boleh ada melainkan dengan ada hayat yang hidup Tuhan dengan dia. Yang ni dia tak punya takluk dah, dia punya samarah. Hayat berhidup yang hidup Tuhan dengan dia. Kalau takluk dia menghidup. Hayat yang menghidup. Menghidup kerja kudrat. Bukan kerja hayat. Berarti dia hidup. Yang hidup Tuhan dengan dia. Dan kesemua sifat-sifat tidak ada melainkan zat yang Allah Ta'ala ada. Sifat tu tak ada macam mana kalau Tuhan tak ada? Tuhan ada. Apa maksud? Melainkan zatnya Ta'ala itu ada. Dia ni bersifat dengan wujud. Mereka Allah tu dia kena bersifat dengan wujud. Barulah ada sifat-sifat yang lain. Itu tertib ta'akul. Kita tengok dulu. I'lam bahawasanya ada bagi iradat itu dua ta'alluq. Satunya daripada dua ta'alluq itu suluhi qarib. Dan boleh kita katakan salahi. Suluhi, salahi boleh. Suluhi qarib, patut padan sedia kala.
Dan ini ta'alluq meratai yang padang sekilan kita patut padang belakang nak buat. Patut padang belakang. Tapi bila tanjih, tak semua. Kalau suluhi boleh belakang. Meratai ia ta'alluq suluhi qadim pada sekilan mungkin. Begitu juga pada kudrat. Pada kudrat sana. Kita apa je sana. Kita baru. Boleh. Apa tu dia tulis sana? Dia tulis sana, kudrat sana. Sana. Begitu juga pada kudrat sana. Kudrat ada juga nisbah ta'alluq suluhi qadim boleh buat belakang. Tapi nisbah tanjis bukan semua dia buat. Bukan dia tak boleh buat, tapi bukan semua dia nak buat. Begitu juga seperti mana iradah pada kudrat sana. Apa maksud? Kudrat pun dia ada ta'alluq suluhi qadim. Makna patut padan dia boleh buat belakang. Kalau kira boleh sebab dia ada kudrat. Boleh bilang sediakanlah lagi. Itu suluhi qadim. Tapi memang dengan buat wahid suluhi hadis ada. Suluhi hadis ada benda suluhi hadis. Boleh. Suluhi hadis ada. Suluhi hadis. Dah tak? Wahabi tak ada. Dia terajak pandai lah. Suluhi hadis. Suluhi qadim. Apa makna suluhi qadim? Boleh sedia kala dengan makna padan menentu pada iradat. Tu hak iradat boleh nak menentu. Dah ada iradat boleh lah. Dan padan mengada dan menada pada kudrat. Sebab dia ada kudrat. Boleh saja dia nak tentu, boleh saja dia nak mengadakan. Tapi kalau nisbah tanjis, bukan semua. Itu ta'alluq suluhi qadim bagi iradah. Keduanya ta'alluq tanjizi qadim. Jadi suluhi qadim, tanjizi qadim, iaitu ta'alluq tanjizi qadim sedia kala menentu, sedia kala akan setengah mungkin juga. Bukan semua mungkin Tuhan buat. Setengah mungkin juga. Menentu itu ta'alluq dengan setengah kelakuan yang harus bagi mungkin. Kelakuan tu daripada mungkinat mutaqabilat. Mungkin yang mutaqabilat. Wujud Adam, sifat qadar, zaman, amkinah, tempat. Yang harus bagi mungkin, tinggal lawan. Apa ni? Tak buat lawan lah. Kalau Tuhan bagi ada, tinggallah tak ada. Tuhan bagi putih, tinggallah tak putih. Maka ini ta'alluq tanjizi qadim ni tidak meratai ia pada segala mungkin. Bukan semua mungkin Tuhan tentu. Dia kalau iradat tentu semua mungkin, iradat buat belakang, kudrat akan buat semua mungkin. Jadi itu. Kenapa kudrat tak buat semua mungkin? Sebab iradat tak tentu semua mungkin. Pada sekalian mungkin. Dan juga ta'alluq yang tanjizi hadis pada kudrat. Dia tak ada tanjizi hadis pada iradat, tapi ada kau yang kata ada. Tak apalah tu. Kalau kudrat, ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat. Bukan semua kudrat buat.
bukan semua kudrat bab mungkin. Dan iradat, bukan semua iradat tentukan mungkin. Maka ini takluk tanjizi qadim bagi iradat. Tidak meratai ia pada segala mungkin. Dan juga seperti mana iradat. Di mana takluk tanjizi qadim bagi iradat. Takluk yang tanjizi hadi pada kudrat. Tanjizi qadim tak ada lah kudrat tu. Kalau ini sebab kudrat, tanjizi hadi. Apa maksud? Dan juga tidak meratai pada sekalian mungkin. Adapun ilmu itu habis. Adapun ilmu itu maka baginya satu ta'alluq jua. Apa dia? Tanjizi qadim. Luluh sedia kala. Apa makna luluh sedia kala? Tahu sedia kala. Kenal di bawah dia lah. Tahu tu sedia kala ya. Itu tanjizi qadim. Waktu terima jalan tanjizi qadim. Sama dengan ilmu tahu. Dengan tahu, Tuhan tahu sedia kala. Tanjizi qadim. Adapun ilmu itu maka baginya satu ta'alluq jua, iaitu tanjizi qadim. Ini jika nisbah dengan benda yang lagi akan ada. Tuhan tahu sedia kala hari dah. Jika nisbah dengan benda yang lagi akan ada. Atau sudah hilang sekalipun. Dulu sedia kala dah. Tuhan tahu sedia kala lagi dah. Lagi akan ada atau yang sudah hilang sekalipun. Adapun hayat, maka tidak bertakluk ia. Maka tidak bertakluk ia. Dia tidak ada takluk. Bahkan sama roh saja. Kalau sama pendengar, takluk dia mendengar. Basar pelihat, takluk dia melihat. Hayat berhidup, takluk dia menghidup. Takkan menghidup pula. Menghidup tu kerja kudrat. Kudrat yang menghidup. Jadi tak ada. Mana dia tak ada? Dia tak ada, dia tidak ada peranan dia kepada makhluk. Jadi hiduplah. Tuhan hidup begitu ya. Adapun hayat tidak, maka tidak bertakluk ia. Adapun sama dan basar, maka bagi keduanya tiga ta'alluq. Sama basar tiga ta'alluq pula. Satunya tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Tuhan dengar sedia kala lagi dah. Tuhan lihat sedia kala. Ta'alluq. Tuhan dengar dan lihat sedia kala tu mana? Pada apa? Pada benda yang ada pada sedia kala lagi. Hak sedia kala. Mana? Tuhan dengar dia, dengar sifat-sifat ma'ani dia. Dan dengar sifat pendengar dia. Tuhan lihat zat dia. Tuhan lihat sifat ma'ani dia. Dan Tuhan lihat sifat pelihat dia. Yubasiru basarahum bi basarih, yasma'u sam'ahu bi sam'i, sami'a sam'ahu bi sam'i. Tu kalau takhtinahu satu,
Tak kerti terjemah macam mana nak terjemah ni kitab? Sin min ainha ba sin min ain. Pening tak macam? Sami'a sam'ahu bisam'i. Kalau terjemah pada ayat senang. Mendengar Allah Ta'ala akan pendengarnya dengan sifat pendengar dia. Kalau terjemah mendengar Allah akan mendengarnya dengan mendengar. Oh, hanggup tak faham. Hanggup buruk. Allah dengar, akan dengarnya dengan dengarnya. Allah dengar pendengar jadi sifat pendengar dia. Diam mana nampak warak ni. Ni Tuhan dengar tak sifat nafsiah dia? Dia dengar tak sifat nafsiah dia? Sifat salbiah dia dengar tak? Maknawiyah. Tak, saya tanya dengar pun tahu. Dia dengar dan dia lihat tak? Apa dia? Tak apa, sebut apa, tak salah lu ngaji ni. Nampak macam nak betul jawab tadi, apa dia? Benar apa ni? Kata apa? Benda tak ada. Jangan, nak jawab je. Tak wani. Tak wani dah. Dia tak ada benda yang terlihat pun ada dengan apa benda. Tak ada. Dia bukan wujudi. Dia kudat sama pasal dia tahu dengan yang mawujud, yang ada. Tak ada, dia tak dengar. Nak dengar macam mana? Tak ada. Tuhan tak dengar. Benda tak ada, dia dengar apa? Duk pasal apa dia dengar? Benda tak ada. Dengar benda tak ada pula. Benda tak ada, nak dengar apa? Dah. Sama bahasa dia tahu dengar ada. Tu. Tak apa, duk menji tak apa ni, tak apa. Kita sembang. Kadang-kadang kita lupa dia kan. Bila kita wujud sebab mani ya. Jangan kata wujud dia pun dia dengar, dia lihat. Apa dia kidam dia pun dia dengar, dia lihat. Oh kan. Anak murid yang tak faham, ya angguk ya. Dia dengar bagus sifat dia. Sifat dia kodim. Oh, tak mani dia. Yang dia itu bukanlah wujudi, dia bukan wujudi. Sama ada ambil tibadi, sama ada hal. Jadi Tuhan tak dengar. Tuhan dengar. Tuhan benda tak ada. Tuhan tengok tak? Tuhan dengar tak bola? Tuhan dengar tak bola? Bola dia dengar tak? Bola. Bola dia dengar tak? Ada bola. Bulat Tuhan dengar tak? Bulat bola dia dengar tak? Dengar maksudnya dengar apa lihat? Tengok. Dia dengar tak? Tak tahu ni ya. Tak dengar lah. Bulat berkata. Dia tak dengar. Habis tu Tuhan tak dengar. Tuhan tak dengar. Tak ada. Dia dengar apa? Itu pasal Tuhan. Baik. Pada benda yang lagi akan ada. Ilmu dan basar. Maka bagi keduanya tiga takluk. Satunya tanjidi qadim. Pada benda yang ada pada sedia kala. Mana? Zat Allah dan sifatnya. Sifat ma'ani dia. Takkid ma'ani tak apa. Dia sifat kalau itlaq dia kena kat sifat ma'ani. Kalau disebut tanpa kid dia kena kat ma'ani. Jadi kata Tuhan dengan zat dia, dan sifat dia. Tak salah. Sebab bila itlaq sifat dia kena kat ma'ani. Tu dia ustaz, bukan semua sifat zat. Tu nampak cerdik tapi tak cerdik. Bukan semua sifat zat. Sifat mani yang ada. Tu cerdik tapi tak cerdik. Dia cerdik, ya, dia kata sifat semua sifat lah. Sifat mani yang ada, yang tak ada. Tu cerdik. Tapi dia tak cerdik. Bila ikhlas sifat kena kat mani, tu cerdik nombor 2 pula. Dia kena tangguh lagi. Cerdik ini kena banyak. Tak cerdik, tak ada tanya apa lah. Tak tanya apa lah. Dia tak tahu. Dia kena sekali. Dia kata sifat ni bukan semua sifat sah. Dia bukan semua sifat dia dengar. Dia dengar maknanya. Dia cerdik tu.
Bukan senang lagi buatnya pun, tapi dia tak sedik pula. Tak tiba. Bila sebut Tuhan ni, dia dengar sifat dia. Sifat mana? Bila diitlaq, dia kena kat mana? Asyai idza utlika insar ila fardil kamil. Bukan sifat lain tak sempurna dah. Ini sifat yang paling bahasa kita, sifat yang paling gede, sifat yang paling memang betul-betul wujud. Maknanya. Dan dia ada kerja pula. Yang ni sebab tu sifat lain tak ada kerja. Dia nak kerja, tanggung kerja macam mana. Dia sini tak ada. Sebab tu lah sifat salbah. Dia tak ada kerja. Kidam dia tak ada. Tak ada apa. Dia sini tak ada. Jangan dia nak tanggung kerja. Bahasa kita cakap. Kudat sebab tak ada. Sebab dia ada. Dia boleh tanggung kerja sebab dia tu ada. Mula tak ada, dia nak tanggung kerja macam mana? Bulat nak tanggung petak boleh? Tak boleh. Bola yang boleh tanggung bulat tu. Yang nak bersifat dengan bulat tu. Macam mana? Hamba dah bila ada dia dengar tak? Tak dengar. Dia dengar apa tak ada. Cuma tahu, bukan sembang tahu. Tentu kita tak sembang tahu sembang dengar tak? Tak dengar. Tak dengar, tak ada salah. Kalau kira suluhi memang suluhi Suluhi memang patut. Tapi tanji tak tanji lagi. Tak tanji, nak tanji macam mana, nak dengar macam mana. Belum ada. Tapi suluhi memang suluhi lah. Sebab dia ada sama. Okey, tak apa lah. Tak apa-apa kita kita sembang-sembang santai-santai. Baik. Keduanya, suduhi qadim. Tu. Tanya tadi. Di mana tu dah? Patut pada sedia kala boleh dengar dan lihat. Pada benda yang bagi akan ada. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ketika tak ada ni, Tuhan patut dengar. Tapi tak dengar lagi, tadi tak ada lagi. Patut mendengar saja. Dia tak apa, dia yang takut. Kadang orang kata, wah, itu Tuhan pekak, nak pekak apa benda tak cakap. Itu macam tu juga berkata-kata. Kalau Tuhan tak kata, bisu. Oh, dia faham je. Tak betul kata bisu. Tak mendengar? Oh, tak mendengar pekak dah. Lagi. Kalau lebih pun orang tak kahwin ni, anak dia pun, Tuhan dengar dah ni. Tuhan dengar ni. Tak dengar. Tuhan pekak lah. Tak ada pekak. Mendengar bukan orang pekak. Pendengar tu bukan orang pekak. Tak ada pendengar tu orang pekak. Tuhan kalau dia kalam, dia nak cakap, tak mau cakap, dia punya pasal. Yang penting, dia tak bisu. Sebab dia ada perkata dan penutur. Yang tu yang kita payah nak terima semua. Kita dah lama macam tu. Dah lama duduk dengar macam tu. Dia nak upah, dia payah. Macam pada Ustaz dunia, sebelum saya datang, Tuhan nampak dah saya. Tuhan ni, Tuhan sedia kala kan. Sama tu sifat yang qadim. Yang qadim tu pelihat, bukan melihat. Jadi yang saya sebelum datang, Tuhan lihat lah. Sebelum saya minta, dia dengar lah. Anak murid tu. Sebelum saya cakap ni, dia dengar dah. Dia kata mendengar tu sedia kala. Yang sedia kala pendengar bukan pendengar. Dan sedia kala tu bukan semua. Zat dia sedia kala ni. Kita tak sedia kala. Tu baru kata yang bau ada. Bau dia dengar. Yang bau ada dengar. Jangan takut.